Ya, bila kata daripada Amru, daripada bapanya, daripada Nabi, ini dinamakan sanad, ya, sanad riwayat. Tuan-tuan, kalau hadis tu boleh kita bagi kepada dua. Ini sebagai tambahan faedah lah. Ya. Hadis tu ada dibahagikan kepada dua. Satu ialah matan, teks hadis yang kita duk baca, ya, dalam daurah kita ni. Kita banyak fokus kepada teks matan dia sahaja. Tapi dalam hadis ada satu lagi elemen. Yang kedua iaitu sanad. Ya. Jadi matan itu ialah teks atau sabda Nabi itu. Tapi ada satu lagi bahagian iaitu sanad, iaitu silsilah rangkaian perawi dia, ya. Dalam hadis 40 ni hampir sahaja penulis Imam Nawawi dia buangkan sanad itu, dan dia hanya sebut perawi daripada sahabat sahaja yang meriwayatkan hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia apa? Untuk dia nak ringkaskan buku ni supaya tak panjang, ya. Dan lebih penting lagi sebab dia nak bagi kita fokus pada matan hadis tu dan juga sebolehnya menghafalnya.